Ada satu perkara yang orang jarang cakap. Bila badan makin kaku, yang sakit bukan cuma sendi. Yang lebih berat, bila rasa tak lagi bebas bergerak seperti dulu, mula-mula cuma sengal bila lama duduk, lepas tu pagi ambil masa nak luruskan badan. Nak bangun dari lantai pun fikir 2 kali. Ramai anggap ini normal sebab umur. Tapi bila inflamasi berlaku secara berpanjangan, ia boleh memberi tekanan kepada struktur rawan dalam sendi. Rawan bertindak sebagai pelindung. Bila ia makin terjejas, keseran jadi lebih ketara. Itu sebab rasa kaku makin kerap. Yang paling menakutkan, bila terpaksa minta tolong anak untuk benda yang dulu kita boleh buat sendiri. Dalam pendekatan formulasi, sokongan sendi perlu lihat dari dalam. Kunyit menyokong tindak balas radang semula. Jadi, Boswellia dikaji untuk keselesaan sendi. Lada hitam membantu penyerapan bahan aktif. Habatus sauda menyokong tekanan oksidatif. Dan pria kata menyokong keseimbangan metabolik. Kedua-duanya mempengaruhi keadaan inflamasi sistemik. Ramai pelanggan umur 40 ke atas mula amalkan selepas rasa pergerakan makin terhad dan memilih pakej 3 botol yang biasanya mencukupi sekitar 1,5 bulan penggunaan konsisten. Ini bukan perubahan semalaman, tetapi sokongan berperingkat. Buat masa ini, pembelian 3 botol disertakan pil organizer percuma untuk batch semasa sahaja. Kalau belum mahu tunggu sampai harga diri mula terasa tergugat, tekan beg kuning sekarang sementara stok tambahan masih ada.